أعوذ بالله من الشيطان ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى إنك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وزلزل أقدامهم وشتت كلمتهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم. يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب، اهزم الصحاينة والمنافقين والكافرين، اهزمهم وانصرنا عليهم، وانصر إخواننا المجاهدين والمستضعفين في فلسطين وفي غزة وفي كل مكان على عدوه. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi memberikan kelapangan kepada kita untuk kita bersama pada malam ini. Alhamdulillah kita masih lagi dalam Al-Baqarah, iaitu surah yang paling panjang di dalam Al-Quran. Sekarang kita dah berada di ayat 216 hingga 217, insya-Allah. Ikuti dengan dua ayat tadi lah, insya-Allah. Okey. Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Okey, Farah tanya tadi, suara Ustazah tak jelas ke? Terputus-putus ya? Tapi saya rasa Puan Razia, internet saya. suara Ustazah? Oh, okey, okey, okey. Okay. Rosie okey ke dengar? Puan Tak, Razia dengan Puan dengar Ajat Salam? Ustazah. Ibu aku clear. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Okey, okey. InsyaAllah kita sambung surah Al-Baqarah tadi, ayat 200, 16. Okey. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو
يعلم وأنتم لا تعلمون. InsyaAllah kita mula dengan 216 dulu. Okay, InsyaAllah sudah boleh. Boleh ibu dululah saja. Boleh boleh. Dah lama kan. Okey boleh boleh Ya. bu. Boleh. Okey. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم القتال وهو كره Ra' لكم. ni kur. Ini mana tadi? Kur. وهو كره Cantik. لكم. Ya betul. Saja? Okey. Jalan. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو أنتم لا تعلمون. Ibu? 30. Masya Allah. Okey. Saya lagi 20 tahun lah nak sampai 70. Ya. Insya Allah. Dah Ustazah tu. Sekarang kalau Aduh. tak pasti apa-apa. Saya tahun 70, saya dah 75 dah Ustazah. Masya Allah. Jelas. Kalau macam tu Zazal lagi 5, 6, 7 lagi 25 tahun lah nak sampai umur Puan Azia. Masya Allah. Okey. Alhamdulillah. Terima kasih Bu. Alhamdulillah. Okey. Alhamdulillah. Puan Azia, kita pula. Okey, silakan. Tak dengar? Mungkin apa tu speaker tak Puan Azia? Tak dengar pula suaranya. Siapa baca tu Ustazah? Puan Azia baca. Saya ke? Tak dengar kan? Okey, saya bacalah. A'udzubillahi min kutiba alaikumul qitalu wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Alhamdulillah, Masya Allah. Okay, dengar suara masih lagi dalam 50-an. Alhamdulillah. Cuma Allah ni maha kaya, suara kita tak ada apa itulah, badan dah tua, semua tua, tapi suara Alhamdulillah. Okay, Alhamdulillah. Kita buka lagi. Siapa nak baca lagi 216? Ibu Dayang? Ibu Dayang baru masuk. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Muka surat Ibu? Dengar. Dengar.
Dengar. Alhamdulillah. Okey. Muka surat 34 pun. 34 tu. Ayat Okey. 216. Okey. A'udzubillah. Syar. Teruskan Ibu. وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم Tak payah ulang pun tak apa, Bu. Ah, Ibu tak payah ulang dekat wa huwa syarrul lakum sebab dah berhenti situ kan. salah sikit Sambung saya je. rasa tadi tu saya ulang baru tadi. Okey. Okey. Sambung je. Wallahu ya'lam. Wallahu ya'lamu wa antum sampai itu ke tadi Ustaz? Ya sampai tu. Ya. Sadaqallahul Sebab azim. ayat tengah-tengah ayat tengah ni kan wa asa an takrahu. Kat sini khair kan. Dekat sini mungkin kita kadang-kadang tersasul kan. Sama juga Itulah khair. terpasul sikit tadi. Kat sini syarrul lakum. Okey. Dia khair ni baik kan. Khair ni baik. Syar ni tak baik lah. Buruk kan. Okey. Syai'an tu sesuatu apa-apa je. Wahuwa dan dia khairun adalah lebih baik. Khairul lakum. Ia adalah lebih baik daripada lebih baik kamu dan ada yang kamu suka sesuatu tapi dia adalah sesuatu yang sangat buruk bagi kamu. Itulah. Okey. Terima kasih Ustazah. Sama. Waalaikumsalam. Kita ada lagi ke yang nak baca? Sebelum kita sambung ke ayat yang agak panjang ni 217. Tak ada. Ada lagi yang nak baca? Farah nak baca Farah? Saya tengok macam Selmi mau masuk tu tadi. Belum ada. Oh, tak ada dia punya lain mungkin. Ada, saya dah masuk. Tadi terkeluar. Saya Okey dengar? Farah. Okey. Dengar. Okey. Dengar Farah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Okey, Alhamdulillah. Okey, ada lagi yang nak baca ke? Tak ada, kita nak sambung ke ayat seterusnya lah. Assalamualaikum Ustazah. Nak baca Waalaikumsalam. Boleh. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Salah dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum.
والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Okey, صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Okey, kita tengok sikitlah dia punya terjemahan dulu kan. Kutiba dalam Quran ni ada beberapa kali lah kan. Kutiba alaikumus siyam, difardukan kepada kamu berpuasa. Cuma kalau kutiba alaikumus siyam tu dia mula dengan ya ayyuhalladzina amanu. Sebab yang ini dia mula dengan ayat sebelumnya lah kan. Ayat sebelum ni tentang Allah mengatakan bahawa umat-umat terdahulu yang beriman dengan para nabi mereka yang terdahulu akan diuji. Ujian mereka banyaklah macam-macam kan. Mereka akan lalui kemusnahan harta benda, kemudaratan pada fizikal kan. Jadi kemusnahan harta benda dan kecederaan fizikal ni biasanya akan berlaku dalam peperangan lah. Zulzilu ni takut ni amat sangat kan. Zulzilu ni maksud mereka akan digoncang. Goncang semualah, goncang fizikal dia dan goncang dia punya hati dia lah, maksudnya takut yang teramat sangat. Jadi sempena dengan perbincangan ayat yang sebelumnya tentang ujian kepada umat-umat terdahulu, maka sunnah Allah mengatakan bahawa umat Nabi SAW juga akan diujilah, sehinggalah mereka pasti akan berkata hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Pada perjumpaan lepas saya ada sebutkan, sudah ada sebut tentang ayat ni adalah suatu permulaan kepada suatu pemberitahuan Allah kepada suatu peperangan yang akan dialami oleh umat Islam, iaitu peperangan Ahzab. Pernah dengarkan peperangan Ahzab ataupun peperangan Khandaq? Peperangan Ahzab ni pakatan tentera musuh yang terdiri daripada orang Quraisy, kemudian orang-orang Arab yang berada di persekitaran Madinah dalam perjalanan daripada Mekah ke Madinah tu, kemudian orang-orang Yahudi. Jadi pakatan ni besarlah, jumlah dia lebih kurang 10,000 orang tentera. 10,000 tu tentera jadi dengan kelengkapan yang begitu besar untuk memusnahkan Madinah sehinggalah ke akar umbi. Jadi dalam perbincangan tentang surah Ahzab tu, musuh 10,000 penduduk Madinah pada ketika itu tak sampai pun 10,000. Kalau seorang bunuh seorang pun memang akan habislah penduduk Madinah daripada daripada akar umbi dia. Jadi tapi Allah itu maha mengatur dan maha pada kita melihat jumlah tentera adalah memastikan kemenangan kan. Kalau siapa ramai maka dia akan menang, tapi dalam urusan Allah Azza wa Jalla ia tidak begitu. Kadang-kadang tentera yang sedikit beriman kepada Allah dan menyerahkan segalanya pada Allah, dia lebih berjaya lah. Okay. Kemudian tentang pembelanjaan kepada siapa, maksudnya ada persoalan tentang nak belanja kepada siapa. Benda yang Allah senaraikan yang pertama kepada kedua ibu bapa, kaum kerabat yang terdekat, kemudian anak yatim, miskin dan mereka yang terputus dalam perjalanan memerlukan biaya untuk kembali semula ke tanah air, maka itu di antara golongan-golongan yang perlu dibantu. Kemudian apa saja yang kamu buat tentang kebaikan, khair kan. Ni nanti kita akan tengok balik khair kan. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Okay. Kemudian setelah ditanya tentang perbelanjaan ke mana nak disalurkan, maka kaitannya dengan peperangan pula adalah bagaimana perbelanjaan itu juga perlu untuk membiaya peperangan yang yang bertujuan menegakkan kalimah Allah. Perlu kepada belanja yang besar untuk membeli kelengkapan peperangan, untuk membeli bekalan dan sebagainya dalam
suasana pertempuran. Jadi belanjaan tu juga diperlukan. Okay. 216 ni kalau kita tengok, Allah memfardukan ke atas kamu, wahai orang-orang yang beriman, peperangan. So peperangan ni bukan peperangan untuk meluaskan kuasa, untuk menjajah, bukan. Peperangan ni adalah bertujuan untuk mempertahankan diri daripada diceroboh oleh musuh, yang mana musuh menceroboh untuk mengembalikan umat Islam kepada kekufuran. Jadi macam sekarang ni kita nampak kan pencerobohan Israel terhadap bumi Palestin sejak daripada 1947 lagi sampai sekarang kan. Jadi pencerobohan itu berlaku daripada 1947 sampailah sekarang. Jadi bagaimana bagi masyarakat Palestin, mereka berada dalam zon perang 24 jam. Maksudnya bila-bila sahaja mereka akan diserang. Okay, walaupun ada perjanjian demi perjanjian, tetapi perjanjian itu tidak pernah diikuti oleh pihak Zionis. Okay. Jadi peperangan ni sudah pastilah ia suatu yang semua orang tak suka kan. Jadi Allah kata wa huwa kurhul lakum. Dan berperang itu memanglah ia satu perkara yang dibenci oleh setiap diri lah kan. Kalau kita tanya kita pun nak perang tak berperang kan. Cuma Allah kata dalam kehidupan ini sekiranya perkara itu perlu, maka Allah kata kemungkinan boleh jadi kamu benci sesuatu perkara dan ianya sebenarnya baik bagi kamu. Macam kita kata siapa nak berlaku peperangan di Palestin kan? Siapa nak berlaku peperangan di mana-mana pun tetapi apabila suasana menyebabkan telah wajibnya mempertahankan agama, mempertahankan akidah, walaupun dalam keadaan kekurangan dan sebagainya, mereka wajib bangkit untuk mempertahankan akidah tersebut, walaupun sama ada mereka syahid ataupun mereka menang. Jadi macam kita nampak peperangan ini, walaupun dalam keadaan masyarakat Palestin yang kelengkapannya jauh lebih kita kata jauh lebih apa kita panggil tak setara lah dengan kelengkapan yang ada pada puak Zionis kerana mereka dibantu oleh kuasa-kuasa besar. Tetapi kalau kita kata Allah telah memfardukan peperangan itu untuk menghalang pencerobohan, di mana pencerobohan sudah pasti sama ada membunuh ataupun memaksa kamu untuk kembali kepada mensyirikkan Allah Azza wa Jalla, maka wajib kamu mempertahankan diri walaupun dalam keadaan kekurangan dan sebagainya, tetapi Allah Azza wa Jalla menjanjikan sama ada kamu mendapat syahid, kamu syahid di jalan Allah, dan itulah kematian yang paling tinggi di sisi Allah, ataupun kamu mendapat kemenangan. Okay, sebab tu kat sini Allah bagi dua kan. Kat sini boleh jadi kamu benci kepada sesuatu tetapi ia baik bagi kamu di dalam konteks perang lah. Ustazah, boleh tak dalam konteks biasa kita nak pakai kan? Dalam konteks biasa maksudnya yang paling tinggi adalah perang lah kan. Dalam konteks biasa boleh juga, tapi kita kena hati-hatilah supaya tidak salah guna. Dan boleh jadi kamu suka kepada sesuatu tapi ia adalah sesuatu yang buruk bagi kamu. Kat sini dalam konteks tak suka perang lah kan. Sebab kalau peperangan itu maksudnya memerlukan adalah sampai kepada satu hukum wajib, macam masyarakat Palestin mereka wajib berperang dengan pihak Zionis, maka Allah mengatakan kata dalam keadaan itu walaupun kamu tidak suka berperang tetapi kamu patuh kepada arahan Allah Azza wa Jalla, maka kemungkinan apa yang kamu benci itu adalah baik bagi kamu. Okay. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, dan Allah lebih tahu apa yang terbaik bagi kamu dan keadaan kamu sendiri tak tahu. Jadi Allah dah bagi tahu dah ni. Kalau kamu tak tahu maka dengarlah
apa yang Allah beritahu. Bahawa kadang-kadang apa yang kamu kemungkinan apa yang boleh jadi apa yang kamu tak suka tu adalah baik bagi kamu. Okey. Dalam perkongsian daripada kitab tafsir Al-Bayan ni, dia kata yang saya sebut tadi kan, ayat sebelum ni tentang bagaimana perintah untuk membelanjakan harta, di mana mereka bertanya nak belanja harta ni ke mana kan. Jadi persoalannya Allah telah senaraikan siapa yang sepatutnya kita membelanjakan harta, pertama kedua ibu bapa, kaum kerabat, anak yatim, orang miskin, orang musafir dan mereka yang terputus bekalan, Ibn Sabil, mereka yang terputus bekalan dan nak kembali semula ke tanah air mereka, maka mereka ini adalah golongan yang perlu dibantu. Kemudian disebutkan juga dalam mempertahankan masyarakat dan keutuhan serta keunggulannya, maka perlu diberi perhatian kepada golongan yang lemah ni lah. Golongan lemah ni perlu mendapat bantuan dan sebagainya. Jadi dalam keadaan umat Islam apabila mereka berhijrah daripada Mekah ke Madinah, yang terdiri pada orang-orang muhajirin yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah, dan sesampainya mereka ke Madinah, golongan Ansar telah menolong mereka, dan kita kata ini juga suatu ujian daripada Allah lah. Perjalanan untuk hijrah itu bukan suatu yang mudah. Kemudian apabila golongan Ansar menerima masyarakat yang datang daripada umat Islam yang datang daripada Mekah, bukan juga suatu perkara yang mudah. Maksudnya mereka kena berkongsi semua yang mereka ada dalam keadaan mereka pun ada kekurangan, apa nama, kita panggil apa, dia punya bahan-bahan terhad, sumber yang ada pada mereka juga terhad, dan mereka bukanlah orang yang kaya, tetapi apabila menerima saudara mereka iaitu umat Islam daripada Mekah, mereka perlu berkongsi semua perkara kan. Maksudnya tempat perlu berkongsi, sumber makanan perlu berkongsi, dan ini bukan satu perkara yang mudah, sedangkan dalam keadaan mereka sendiri memerlukan. Jadi semua ini adalah ujian Allah Azza wa Jalla kepada mereka yang beriman untuk melihat sejauh mana keimanan mereka itu, mereka dapat bersabar dalam berhadapan dengan ujian. Okay, jadi sudah pastilah kemenangan akan datang. Cuma kalau dalam situasi yang susah ni, maksudnya kemenangan itu sangat-sangat diharapkan lah, tetapi bila nak datang tu di tangan Allah Azza wa Jalla. Yang perlu adalah berusaha. Okay. Jadi itu antara perkara yang disebutkan kat sinilah, satu kaedah di mana boleh jadi apa yang kamu suka itu tidak baik bagi kamu, dan apa yang kamu tak suka itu sebenarnya adalah yang paling baik bagi kamu. Okay. Kita nak sambung lagi. Okay, dekat sini ada satu cerita tentang dalam ayat 217 ni ada sebab nuzul. Nanti saya akan ceritakan tentang berlakunya suatu dia panggil apa nama, aktiviti ketenteraan yang diarahkan oleh Nabi SAW, yang diketuai oleh Abdullah bin Jahsh. Abdullah bin Jahsh ni adalah saudara lelaki kepada Zainab binti Jahsh. Zainab binti Jahsh ni adalah salah seorang isteri Nabi SAW lah. Dan ada seorang lagi saudara perempuan kepada Zainab ni, nama dia Hamnah. Setakat ni kita tahu tiga lah. Abdullah bin Jahsh, kemudian Zainab binti Jahsh, dan seorang lagi Hamnah binti Jahsh. Ketiga-tiga ni ada cerita masing-masing lah. Nanti kita akan tengok cerita Abdullah kejap lagi. Kita nak baca dulu ayat 217. Okay. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير
وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Alhamdulillah. So insyaAllah ayat ni panjang. Okey, kita buka lagi untuk bacaan. Ibu bacalah Ustazah. Boleh, Ibu? Boleh? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka 'anis syahril harami qitalin fihi. Harami. Mim Ra. ra Anis syahril harami qital. Salah. Okay. Yas'alunaka 'anis syahril harami qitalin fihi. Qul qitalun fihi kabir wa saddun an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil haram وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلون ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك بالدنيا Habitat. Ta ni tebalkan sikit. Habitat. mana tadi? Habitat. Okey. Faulaika habitat. Betul Ustazah? Habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Tahu saja? Ya. Tebalkan sikit. Khalidun. Okey. Pada kalau kha tu dia tak tebal. Khalidun. Tu dah tadi. Dah. Alhamdulillah. Terima kasih. Okey. Boleh lagi siapa nak baca? InsyaAllah. Saya baca Ustazah. Boleh.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dekatkan sikit mikrofonnya Puan Azia. Yas'alunaka 'anis syahril harami qitalin fihi qitalun fihi kabir wadda an sabil Wasaddun. وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج betul lah. Betul. وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Okay, Alhamdulillah. InsyaAllah. Okay, terima kasih Puan Azia. Alhamdulillah, insyaAllah. Nampaklah berhati-hati satu-satu. Okay, Alhamdulillah. InsyaAllah. Okay, ada lagi nak baca insyaAllah? Boleh? Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Daya? Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد tak dengung. Sini tak dengung, dia izhar kat sini. وصد Wasaddun an sabilillah. Wasaddun an sabilillah. به والمسجد الحرام Berhenti je kat situ pun boleh. والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه
Fayamut. 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 Fayamut bolehkah Ustazah? Boleh. Fayamut. Fayamut toh. Ya. Fayamut wa huwa kafirun faulaika habitat a'maluhum. Okay. فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Okay, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay. Cuma kalau yang muda-muda ni dia punya gigi tu masih rapat kan. Kalau yang dah berusia ni sebab gigi dia dah jarang-jarang kan. Jadi kadang-kadang nak kawal angin tu agak payah kan Ibu? Iyalah. Dia tak sama dengan orang muda kan. Orang muda dia senang sikit nak kawal angin. Orang muda gigi baru Ustazah. Gigi baru ya. Kalau orang yang dah saya lama ni gigi sudah hilang semua. gigi dah hilang. Jadi kalau gigi hilang mau kawal angin tu agak payah kan. Kadang-kadang terlepas. Okay. Sudah susah kata. Tak apa insya-Allah. Allah tu Maha tahu kan. Jadi kita dah usaha. Alhamdulillah. Terima kasih Bu. Kalau gigi asli tu memang senang sikit. Ya. Itulah nak bagi tahu dengan orang muda kan. Iyalah. Jadi orang muda kalau nak baca, bacalah dari sekarang kan. Jangan tunggu sampai tua. Slow sikit dia. Ya. Betul kan. Betul. Okey, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustazah. Sama Kak Ina. Nak baca ya. Terima kasih. Kak Ina boleh. Okay. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fihi qul qitalun fihi kabir وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Alhamdulillah. Terima kasih Kak Ina, terima kasih. Ada Panjang apa ayat dia. kesilapan Ustazah? Panjang ayat dia kan. Okey, tak ada apa-apa. Cuma kadang-kadang dia dalam perkataan contohnya mana ya tadi ya. Ni.
وإخراج أهله منه أكبر dekat sini. Angin tu kena. Dia dengung kat sini. Itu Kak Ina rasa Kak Ina kurang. Angin tu kurang dekat. Ya. tegak. Tu insyaAllah. Maksudnya daripada semasa ke semasa lah kita cuba baiki kan. Sebab kadang-kadang ayat dia panjang kan. Bila dah panjang ni adalah tengah-tengah tu kadang-kadang tak berapa Macam jelas. tak lupa macam nak masuk betul-betul makhraj. Ya. Okay. Sama juga sabilillah. Tapi kat sini bagus. Sabilillah. Sebab dia dua perkataan kan. Kalau kat sini dia macam satu. Jadi bila satu ni kita macam apa? Macam kadang-kadang terlepas tak Ya. Kalau yang dua ni kita lebih sikit fokus dia kan. Dia dengung ni kan. Macam bila kat situ kurang fokus yang kita nak masuk makhraj betul. Betul. Itulah dia menuntut supaya kita ni sentiasa betul-betul buka kan. Betul. Tak boleh nak menerawang ke mana-mana kan, dia ikut baca je. Itulah. Itu satu perkara yang bacaan tu mengajar kita, maksudnya dalam kehidupan sebenar pun kita tak boleh banyak leka lah. Sebab bila banyak leka kita akan dibawa entah ke mana-mana kan. Ya betul. Tak fokus kan. Okey. Alhamdulillah, terima kasih Kak Ina. Kita buka lagi kalau ada yang nak baca lagi. Rozi nak baca panjang ayatnya. Rozi Farah. Nak try Ustazah? Boleh? InsyaAllah. Ambil nafas dulu Rozi. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yas'alunaka kan dah salah. Yas'alunaka anisyahril harami qitalin fihi. Qul qitalun fihi kabir. Wasaddun an sabilillahi wa kufrum bihi wal masjidil harami wa ikhraju ahlihi minhu akbaru indallah wal fitnatu akbaru minal qatl wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum hatta yaruddukum an dinikum inistata'u wa man yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Alhamdulillah, masya-Allah. Rozi ada belajar Quran kat mana-mana ke? Belajar tajwid dengan ustazah online. Okey, bagus. Semakin bagus sekarang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Teruskan. Ada banyak improvement tu. Bagus. Alhamdulillah. Okey. InsyaAllah moga Allah berikan keberkatan lah dalam usaha, insyaAllah. Semakin bagus insyaAllah. Amin. InsyaAllah. Sebab dia kadang-kadang bila kita belajar ni memang akan nampak jelas pada bacaan dia semakin baik lah. Itulah. Cuma kalau mungkin orang tak komen, kita tak sedar kan Rozi? Betul sekali. Kan kita sendiri tak sedar, macam biasa je kan. Tapi bila saya dengar tu ada banyak improvement. Berbanding dengan yang sebelum ni lah. Betul, sangat betul. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Teruskan ya. InsyaAllah Ustazah. Okey. Ada lagi? Siapa lagi nak baca? Okey, tak apa. Kalau tak ada baca, kita akan sambung hari tu masa perjumpaan lepas Ustazah dah sebutkan kita ada berapa kali Kak Ina yas'alunaka? 5 Ya Ustazah.
Okey, ni adalah rangkaian daripada yas'alunaka jadi yas'alunaka ni mereka bertanya kamu. Mereka ni kemungkinan orang-orang beriman lah. Kadang-kadang juga orang-orang kafir pun mereka bertanya juga. Tapi dalam hal ini yas'alunaka 'anil syahril haram, maksudnya ini dua-dualah. Okey. Mereka bertanya kamu tentang bulan haram. Bulan haram dah kita banyak kali sebutkan. Bulan Zulqaedah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram dan bulan Rejab. Kita dah masuk bulan Rejab ni. Jadi bulan Rejab ni adalah salah satu daripada 4 bulan haram. Ustazah, siapa yang jadi bulan tu haram, bulan halal? Bulan haram ni memang Allah dah jadikan ia 4 bulan ni sejak daripada awal penciptaan dunia lagi. Maksudnya manusia dah tahu dah 4 bulan ni tak boleh berlaku sebarang peperangan. Dia bulan yang diisytiharkan keamanan. Tapi kalau Zionis dia tak kira bulan haram ke tak haram. Dia langgar je. Itu adalah contoh kepada manusia yang keras kepala, manusia yang tidak mengetahui tentang hukum hakam lah. Okay. Mereka bertanya kamu wahai Muhammad tentang bulan haram. Okay. Bulan haram ni apa berlaku? Qitalin fi. Kalau berlaku peperangan di dalam bulan haram ni. Nanti saya akan cerita sebab penurunan ayat ni, sebab nuzul kepada ayat ni. Kejap lagi Qul, katakanlah Allah memerintahkan Nabi SAW agar menjawab soalan ni lah. Qul, katakanlah Muhammad jawab kepada mereka, qitalun, peperangan di dalam bulan haram ni adalah dosa besar. Kabir, dosa besar. Sebab kita ada dosa kecil, ada dosa besar kan. Dosa besar ni, dosa ni besar tak besar, dia melihat kepada kerosakan yang diakibatkan oleh maksiat tu lah. Jadi maksiat ni dosa besar di sisi Allah, iaitu berperang pada bulan haram. Sengaja mengadakan peperangan dalam bulan haram. Okey. Selain daripada berperang ni, wasaddun, dan menghalang manusia daripada beriman kepada Allah juga dosa besar. Saddun ni menghalang manusia daripada menerima agama Allah juga adalah dosa besar. Wa kufrun bihi, sehingga membawa kepada kekufuran lah, maksudnya menghalang manusia daripada menuju kepada Allah dan supaya manusia kufur kepada Allah juga adalah dosa besar. Okay, wal masjidil haram, menghalang manusia daripada masuk ke Masjidil Haram sebagaimana yang berlaku pada zaman Nabi SAW sebelum Mekah dibuka oleh Nabi pada tahun ke-8 Hijrah. Maksudnya sebelum tahun 8 Hijrah tu umat Islam dilarang sepenuhnya untuk menziarahi Masjidil Haram. Sedangkan manusia lain dibenarkan. Jadi ini juga adalah suatu jenayah lah, suatu dosa besar di sisi Allah. Okay, kemudian Allah senaraikan selain daripada mereka menghalang daripada jalan Allah sehingga menyebabkan kufuran, mereka juga menghalang daripada masuk ke Masjidil Haram, umat Islam masuk ke Masjidil Haram, dan mereka juga mengeluarkan umat Islam daripada Mekah, menghalau mereka daripada Mekah. Bukan menghalau, maksudnya mereka kena keluarlah sebab mereka ditekan di Mekah, nak dibunuh, nak diseksa, maka mereka keluar untuk berhijrah ke Madinah. Dan ini dosa dia lebih besar. Dekat sini akbar. Kalau kat sini kabir. Kabir ni dosa besar juga. Yang ini lebih besar. Dia termasuk dalam kategori dosa besar. Cuma dia punya level kepada dosa tu berbeza. Yang ni pun dosa besar, yang ni dosanya lebih besar. Akbar. Dosanya lebih besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Mungkin pada manusia tak, tapi pada Allah ia adalah dosa yang lebih besar daripada berperang di bulan haram.
Okey, nanti saya akan sebutkan sebab nuzul lah. Okey. So kat sini kabir, kat sini akbar. Kat sini menunjukkan lebih besar. Apa yang lebih besar? Yang lebih besar tu bermula daripada menghalang manusia daripada jalan Allah sehinggalah menyebabkan mereka kufur, menghalang manusia daripada masuk ke Masjidil Haram. Terutamanya orang yang beriman memang tidak dibenarkan langsung untuk masuk. Kemudian mengeluarkan penduduk Mekah, penduduknya ni balik kepada Mekah lah. Cuma bila Allah tak sebut penduduk Mekah ni, dia boleh jadi kepada semua tempat lah. Contohnya macam Zionis sekarang ni menghalau masyarakat Palestin, bumi Palestin, penduduk Palestin, mengeluarkan mereka daripada rumah mereka adalah suatu jenayah yang maha besar. Kita tengok kan, mereka pergi ke rumah-rumah tu kata ni rumah saya. Macam tu je kan. Jadi ini termasuk dalam ni lah. Dan ini adalah suatu jenayah yang paling besar, dosa besar di sisi Allah. Kat sini kita sebut jenayah paling besar lah kan. Bila jenayah ni maksudnya dia berdosa lah. Jadi dosa tu ada dosa besar dan ada dosa kecil. Okay. Wal fitnatu, dekat sini yang banyak kita silap dalam menterjemahkan. Wal fitnatu, kita kata menyebarkan fitnah. Menyebarkan fitnah ni maksudnya menyebarkan perkara yang tidak benar tentang seseorang. Tapi dalam Quran fitnah kat sini bukan maksud menyebarkan perkara tidak benar tentang seseorang. Tak. Wal fitnah ni masuk kepada semua ni. Menghalang manusia daripada jalan Allah, menjadikan mereka kufur kepada Allah, menghalang manusia daripada Masjidil Haram, kemudian mengeluarkan penduduknya daripada negara dia. Ni semua ni termasuk dalam fitnah. Ni maksud fitnah. So fitnah ni bukan satu maksud lah. Dan dia bukan maksud menyebarkan pendustaan. Maksudnya menyebarkan pendustaan. Sekarang ni nak sebar dusta senang je kan. Melalui WhatsApp, melalui TikTok. Jadi yang tu pun berdosa. Tetapi ia bukan maksud dalam ni. Fitnah tu dekat sini balik kepada menghalang manusia daripada jalan Allah, menyebabkan mereka kufur dengan Allah sebab mereka tak kenal Allah SWT, kerana jalan-jalan untuk memperkenalkan mereka kepada Allah tu ditutup oleh manusia yang kufur lah. Okay. Kemudian menghalang manusia daripada Masjidil Haram, sedangkan Masjidil Haram ni adalah satu tempat untuk melakukan ibadah kepada Allah. Kemudian mereka mengeluarkan penduduknya daripada negara mereka sendiri atas sebab mereka beriman kepada Allah. Jadi semua tu termasuk dalam perkataan fitnah. Wal fitnatu akbaru, akbar lagi kan kat sini. Ni sama ni, dosanya lebih besar daripada membunuh. Ni. Membunuh tu maksudnya yang tadilah, sebab berlakunya pembunuhan di dalam bulan haram dan mereka tahu bahawa sebarang pembunuhan tidak boleh berlaku di dalam bulan haram, sebarang peperangan tidak dibenarkan. Okay. Dan ni cerita tentang orang kafir lah. Satu hakikat bahawa orang kafir ni mereka akan berterusan wala yazaluna yuqatilunakum. Mereka akan sentiasa berusaha untuk menyerang kamu, wala yazaluna yuqatilunakum ni. Dan orang-orang kafir itu, dan mereka itu orang kafir, sentiasa memerangi kamu. Sehinggalah mereka boleh memalingkan kamu, sehingga mereka mampu memalingkan kamu, membawa kamu kembali kepada kufur. Ni. Hatta yaruddukum an dinikum. Cuma kat sini Allah sebut inistata'u, sekiranya mereka mampu. Sebab kemampuan itu adalah Allah yang kita kata mereka berusaha tetapi kalau Allah tidak tidak reda, tidak membenarkan, maka tak berlakulah. Okay. Kemudian dekat sini satu hukum tentang sesiapa yang murtad di kalangan kamu, iaitu dah menerima Islam kemudian kembali kepada kufur, yartadi minkum an dinihi, daripada agamanya, maka dia mati dalam keadaan murtad,
dan dia hukumnya kafir, faulaika, maka orang ini akan gugurlah segala amalan dia di dunia dan di akhirat. Maksudnya tidak akan berguna kepada dia apa sahaja amalan dia di dunia dan di akhirat. Wa ulaika ashabun nar, dan mereka ini golongan ahli neraka, na'udzubillah. Hum fiha khalidun, dan mereka akan kekal di dalam neraka. Itu secara ringkasnya lah. Okay. Saya nak tunjuk sedikit tentang peristiwa yang berlaku di sebalik penurunan ayat ni. Sekejap Okay. Okay, peristiwa yang berlaku yang kita panggil sebab nuzul kepada ayat ni adalah peristiwa Sariyah. Sariyah ni Nabi menghantar kita panggil apa sekarang ni pengintipan suatu kumpulan untuk mengintip pergerakan musuh. Sebab musuh ni tadi Allah katakan mereka akan sentiasa mencari peluang untuk menyerang kamu dengan tujuan untuk mengembalikan kamu kepada kekufuran. Jadi Nabi SAW tahu akan hakikat itu, maka Nabi sentiasa bersedia mengetahui tentang pergerakan musuh kat mana. Jadi suatu ketika pada tahun kedua Hijrah sebelum peperangan Badar, Nabi menghantar satu kumpulan diketuai oleh Abdullah bin Jahsh. Kumpulan ini dipanggil Sariyah. Sariyah. Okay, ringkasnya dia berlaku pada bulan Rejab. Bulan Rejab ni kan bulan haram kan? Okay. Jadi lokasinya dekat kawasan yang namanya Nakhlah, lembah antara Mekah dan Taif. Okay. Yang terlibat adalah sebagaimana yang saya sebut tadi, Abdullah bin Jahsh. Abdullah bin Jahsh ni adalah saudara lelaki kepada Zainab binti Jahsh, iaitu salah seorang isteri Nabi SAW. Dan tadi ada seorang lagi saudara perempuan kepada Abdullah ni, nama dia Hamnah. Dan Hamnah ni antara wanita seorang wanita yang terlibat dalam menyebarkan pertuduhan terhadap Aisyah radhiyallahu anha. Jadi dia salah seorang wanita yang terlibat dalam menyebarkan fitnah lah. Fitnah ni maksudnya menyebarkan tuduhan terhadap Aisyah bahawa Aisyah telah melakukan zina dengan seorang lelaki sahabat yang bernama Safwan. Jadi benda tu nanti kita akan cuba kalau tak tahu nanti kita akan cuba sikit jelaskan lah. So kita balik kepada Abdullah bin Jahsh. Apa dia punya misi dia? Dia membawa 8 orang sahabat untuk membuat misi perisikan. Perisikan untuk apa? Nabi SAW bersedia dalam semua keadaan untuk memastikan pergerakan musuh. Sebab kita tahu musuh akan sentiasa berusaha untuk membawa umat Islam kufur kepada agamanya, kembali kepada agama syirik. So perkara tu berlaku sampai sekarang ke? Ya, berlaku sampai sekarang. Sekarang ni mereka tidak mengambil jalan peperangan. Ada yang mereka berperang, dan mereka sekarang ni banyak mengambil jalan yang bukan peperangan, menyebarkan perkara-perkara yang menyebabkan umat Islam secara tidak sedar mereka telah melakukan dosa. Dan kita bimbang dengan dosa itu akan menjauhkan mereka daripada agama Allah dan akhirnya mereka mati dalam keadaan yang lalai. Tidak sepenuhnya mengikuti apa yang Allah Subhanahu Wa Taala wajibkan kepada mereka. Contohnya dia bagi game-game yang menyebabkan anak-anak tak tahu waktu solat, tak tahu waktu makan dan sebagainya, sampai mereka menjadi manusia yang lemah. Kemudian mereka melakukan dosa besar dengan meninggalkan solat. Jadi itu di antara perancangan musuh juga. Kemudian melambatkan filem-filem yang pelbagai yang menjadikan manusia lalai
menonton filem sampai melewatkan salat. Itu adalah jalan-jalan untuk mereka menjauhkan manusia daripada Allah. Dan akhir sekali mereka bertujuan untuk supaya mereka yang beriman itu kembali menjadi kufur. Okay. Dan ini adalah misi syaitan lah. Sebab syaitan memang nak cari sebanyak mungkin manusia yang beriman untuk kembali kufur sehinggalah dapat sama-sama dengannya untuk masuk ke neraka. Na'udzubillah lah. So kita jangan kalau tak ada perang jangan juga kita merasa aman sebab mereka akan sentiasa mencari jalan daripada atas bawah kan, daripada kanan, daripada kiri, depan, belakang untuk menjauhkan umat Islam daripada jalan yang sebenar. Sebab tu mereka nak menghapuskan masyarakat dan saudara kita di Palestin sebab mereka tahu bahawa semakin masyarakat itu berpegang kepada Al-Quran maka semakin hebatlah dia dan tidak boleh dikalahkan dengan apa cara sekalipun, walaupun sehingga ke akhir hayat, ke hujung nyawa mereka tetap akan mempertahankan. So kita tahu kan masih ada lagi mujahidin yang berada di bawah terowong kan, di bawah zon yang tidak diisytiharkan gencatan senjata tu. Jadi jangan lupa untuk kita berdoa kepada mereka supaya Allah Azza wa Jalla memberikan jalan-jalan untuk mereka selamat dan untuk mereka tetap berada di jalan Allah sehinggalah ke nyawa yang terakhir lah, dan mereka mati dalam mati dalam keadaan yang terhormat itu syahid di jalan Allah. Okay. Jadi kita sambung, misi dia mengintip dan memantau pergerakan Quraisy. Kita 10.24 dah. Okay. Apa yang berlaku, jadi dalam suasana ini ada seorang daripada Quraisy terbunuh. Jadi apabila terbunuh maka mereka telah viralkan bahawa umat Islam telah melanggar larangan berlakunya perang dalam bulan haram. Lalu Allah SWT menurunkan ayat tadi menjawab bahawa apa yang mereka lakukan tu jauh dosanya lebih besar daripada apa yang berlaku peperangan di dalam bulan haram tadi. Dalam bulan haram tadi berlaku kerana untuk mempertahankan Islam itu sendiri. Jadi apa yang mereka lakukan menghalang manusia daripada agama Allah, membawa manusia kufur, memaksa manusia kufur, menghalang mereka daripada masuk Masjidil Haram, menghalang mereka daripada menerima agama Allah adalah jauh, dan membawa manusia kembali kepada kufur jauh lebih besar jenayahnya daripada apa yang berlaku, peperangan yang berlaku dalam bulan haram. Jadi dekat sini kezaliman Quraisy terhadap Muslim jauh lebih besar, termasuk menghalang mereka daripada agama Allah dan mengusir mereka daripada Mekah, kalau dibandingkan yang ini jauh lebih zalim daripada apa yang mereka viralkan, sebab mereka nak melemahkan kedudukan umat Islam. Lalu mereka melancarkan suatu serangan, kita panggil apa, serangan sarah, di mana mereka mengatakan, tengoklah umat Islam, dia sendiri yang kata haram melakukan peperangan dalam bulan haram, sekarang ni dia sendiri berperang dalam bulan tersebut. Jadi untuk menjawab agenda mereka ni, maka Allah Azza wa Jalla menurunkan Al-Quran, menurunkan ayat ini untuk menjawab apa yang mereka telah sebarkan itu. Jadi itu di antara perkara yang disebutkan. Lalu Allah Azza wa Jalla mewahyukan kepada Nabi SAW ayat ni yang panjang lebar lah. Di sini juga Allah meletakkan hukum mereka yang murtad. Maka mereka yang murtad segala amalan akan gugur, terhapus, sama ada amalan dunia dan amalan akhirat. Akhirat ialah akhirat mereka akan berada di dalam neraka dan kekal di dalamnya selama-lamanya. Na'udzubillah lah. Jadi ini antara perkara-perkara yang perlu diambil perhatian untuk kita dalam suasana keadaan kita sekarang lah. Jadi kesimpulannya, pertama, maksudnya kita mestilah berpegang kepada agama Allah dengan sekuat-kuatnya, berusaha untuk mendalami agama Allah,
menyebarkan apa yang kita dapat sedaya mungkin kemudian mengetahui hukum hakam yang berkaitan lah jadi itu saja untuk hari ini. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam saja. Makasih Ustazah. Jumpa lagi insya-Allah. Jumpa lagi insya-Allah. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.